Okey, ini dia dashcam terbaru daripada DidiPi, model Z50 Pro. Didatangkan dengan dual channel set, 4G connectivity and 4K Ultra HD. So mari sini aku cerita apa yang bestnya Z50 Pro ni. Untuk setiap pembelian sekarang, model yang ada 4G connectivity, korang akan dapat free SIM card dengan data selama 90 hari dengan harga yang berpatutan. DidiPi Z50 Pro ni menawarkan LCD display yang sangat besar dan kamera belakang Full HD, turut dilengkapi dengan sistem keselamatan ADAS dan juga built-in GPS. Dashcam ni juga turut menggunakan super capacitor, so korang tak perlu risau cuaca yang sangat panas, tak ada apa-apa masalah. So yang mana ada hardwire kit dan 4G connectivity ni, banyak kelebihan dia. Korang boleh pakai features 24/7 parking monitoring. Time parking pun kereta korang akan selamat. So ini adalah antara footage rakaman kamera depan Z50 Pro. Resolution 4K, rakaman sangat jelas, memang sangat-sangat detail dan color dia pun cantik. Sekiranya benda yang tak diingini berlaku ketika korang memandu, contoh macam ni, nyaris kena himpit dengan lori, berlaku pelanggaran dan sebagainya, korang ada bukti rakaman. Kamera belakang Full HD, rakaman dia pun sangat jelas. Setakat plate number tu apalah sangat. Dengan adanya Night Viz 2.0, rakam malam memang cun. Walaupun tempat yang korang drive tu gelap, aku pun mula-mula macam tak percaya. Harga murah, semua feature-features yang ada ni dah macam dashcam high end. Kau tahu, nak download video sangat senang. Dia pun dah pakai Wi-Fi 6 high speed transfer. Yang ni semua pakai apps je, memang laju weh. Dengan 4G connectivity ni, korang pun turut boleh gunakan features car location. Kok lupa lah mana parking kereta tu kan. Dan korang juga boleh track mana kereta korang pergi. And tak lupa juga features live view. So dapatkan sekarang DidiPi Z50 Pro ni. Aku rasa itu je lah kot. Macam biasa lah geng, mantap weh.